Assalamualaikum geng. Saya ingat saya nak sambung balik lah perjalanan teroka Sungai Muar yang tersangkut dekat Batu Badak hari tu. Tapi kan saya nak cerita satu benda ni dulu. Lepas je saya habis teroka Sungai Muar hari tu kan, saya dapat satu offer untuk cuci gigi dekat klinik pergigian Nur Ain Malemau. Terus terang saya kata, barulah saya dapat rasa balik mulut macam manusia. Barulah tak segan cakap depan kamera. Nanti saya ingat nak bawa Farid Mikael cek gigi kat sini lah, sebab saya risau betul tengok gigi dia macam tiang bagau geng. Okey, jom kita sambung balik cerita pasal perjalanan teroka Sungai Muar episod kedua. Untuk percubaan kali kedua ni kan, kita kena buat banyak juga persiapan, dan antara yang terpentingnya adalah gadget, atau lebih senang kata lagi, peralatan untuk si merakamkan momen sepanjang ekspedisi ni. Lepas tu kan, dengan visual yang baik, kita akan sama-sama dapat merasai pengalaman menyusuri Sungai Muar sepanjang 150 km dengan lebih real kan. Tapi itulah masalahnya, saya tak ada peralatan tu, dan dekat sini saya nak tanya, ada siapa-siapa ke yang nak bantu? Lagi pula, kos untuk peralatan ni memang tak masuk akal harga dia. Kalau kira kasar, saya boleh kata RM10,000. Itu sebablah saya buka platform rumah dan rehat ni. Dengan platform ni, saya harap dia dapat tampung semua kos-kos yang diperlukan untuk menjayakan satu-satu ekspedisi tu. Tapi itulah, benda pun baru mula, jadi memang belum mendatangkan apa-apa hasil. Cumanya yang mana nak tolong tu, kali ni saya memang betul-betul memerlukan bantuan korang weh. Tak kisahlah daripada apa bentuk pun, dan secara tak langsung kan, kita akan sama-sama memperlihatkan tanah air kita ni di mata dunia. Kita kena ambil apa je peluang. Senang cerita, kita buat apa yang kita boleh. Tak kisahlah sebesar semut ataupun busuk. Semoga dengan setitik usaha ni, dia akan bersambung dengan titik-titik yang seterusnya. Hari tu kan, ada seorang berada di komen dekat Titi, dia pelawa guna enjin dan bot dia untuk projek teroka Sungai Muar ni. Saya rasa orang kampung tekam dekat area Pogoh. Cumanya saya tak betul-betul confirmkan dengan dia pasal perkara ni. Alright, lepas ni saya akan uji dia. Lepas tu kan, kita ada satu enjin dekat Semanloi. Enjin tu kita boleh guna pakai time emergency. Kalau apa-apa hal daripada Batu Badak nak ke Bukit Kepong tu, kita akan ikhtiarkan enjin ni. Terima kasih Brother Zack sebab sudi bagi pinjam enjin bot. Lepas tu kita nak kena fikir bab transport. Kita kena hantar perahu balik ke tempat asalnya. Dekat transportasi ni pun kosnya kan RM4,500 saja-saja je. Lepas tu korang ingat tak enjin yang rosak kena RM380. Tukar gearbox kan. Nasib baik Amin ada modal. Kalau tak, enjin pun kena tahan. Dan sebenarnya kan, banyak lagi lepas tu, tapi saya singkatkan je. Kos untuk teroka Sungai Muar kali kedua ni, paling tidak saya nak kena ada RM1,500 ke RM2,000. Kalau ada lebih, saya buat beli peralatan, ataupun saya akan bawa duit yang lebih tu tadi ke ekspedisi seterusnya. Jadi dengan rendah hati, saya ingin lagi sekali mengatakan yang sekarang ni saya memang perlukan bantuan korang semua. Tak kisahlah apa bentuk dan nilainya. Yang mana tengok video ni sampai habis, itu pun salah satu bentuk bantuan. Semoga Allah permudahkan segala urusan korang dan dipermurahkan rezekinya selalu. Alright lah geng, saya pun nak gerak dulu. Apa-apa info dekat ruangan komen.